Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perhatian kepada seluruh rakyat Malaysia. Menjelang sambutan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 2026 nanti, ramai mula tertanya-tanya tentang satu perkara penting. Adakah kerajaan akan menyalurkan sekali lagi bantuan SARA untuk semua seperti yang pernah dilaksanakan sebelum ini? Persoalan ini semakin hangat diperkatakan selepas ramai rakyat mula mengimbas kembali pelaksanaan bantuan SARA one-off yang pernah diberikan bersempena sambutan tertentu sebelum ini. Untuk makluman semua, pada tahun lalu kerajaan pernah melaksanakan bantuan khas SARA sempena sambutan Hari Kemerdekaan dan bantuan tersebut telah memberi manfaat kepada ramai penerima di seluruh negara. Bagi tahun 2026 pula, setakat ini masih belum ada sebarang pengumuman rasmi dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Namun begitu, ramai melihat kemungkinan bantuan ini boleh diteruskan sekali lagi memandangkan sistem dan platform pelaksanaannya sudah tersedia sepenuhnya. Untuk rekod, program SARA untuk semua pernah dilaksanakan sekitar Februari 2026 bersempena sambutan Ramadan dan Tahun Baharu Cina. Bantuan tersebut diberikan secara one-off dan proses penyalurannya berjalan dengan lancar melalui sistem sedia ada. Disebabkan itu, timbul persoalan sama ada kerajaan akan mengulangi pendekatan yang sama menjelang sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Jika dilihat dari sudut pelaksanaan, program seperti ini sebenarnya lebih mudah untuk diteruskan kerana segala infrastruktur sudah tersedia termasuk sistem pembayaran, platform digital dan pangkalan data penerima. Apa yang menjadi tumpuan ketika ini hanyalah keputusan kerajaan sama ada mahu menyalurkan peruntukan tambahan ataupun tidak. Sekiranya dana disediakan, proses pelaksanaan boleh dilakukan dengan lebih cepat tanpa perlu membuka permohonan baharu kepada rakyat. Selain itu, bantuan seperti ini juga dilihat mampu membantu rakyat menghadapi peningkatan kos sara hidup yang masih menjadi cabaran utama pada masa sekarang. Ramai berharap sekiranya bantuan tambahan diumumkan, ia dapat sedikit sebanyak mengurangkan beban perbelanjaan harian rakyat terutama menjelang sambutan bulan kemerdekaan. Setakat ini, belum ada kenyataan rasmi daripada Perdana Menteri atau Kementerian Kewangan berkaitan pelaksanaan semula SARA untuk semua sempena Hari Kemerdekaan 2026. Namun kebiasaannya, sebarang bantuan tambahan atau inisiatif khas seperti ini akan diumumkan secara rasmi melalui sidang media kerajaan atau pembentangan khas oleh pihak berkaitan. Jadi buat masa sekarang, rakyat disarankan untuk terus mengikuti pengumuman rasmi daripada kerajaan dan jangan mudah terpengaruh dengan maklumat yang belum disahkan di media sosial. Sekiranya bantuan ini benar-benar diumumkan nanti, sudah tentu ia akan menjadi berita gembira kepada jutaan rakyat Malaysia yang sedang menantikan sokongan tambahan daripada kerajaan. Sama-sama kita nantikan perkembangan terkini dalam masa terdekat. Terima kasih kerana terus menyokong saluran bantuan MY. Jangan lupa kongsikan video ini kepada keluarga dan rakan-rakan supaya lebih ramai mendapat info yang tepat dan terkini. Terima kasih dan jumpa lagi di video seterusnya.